Wow, dia tengok kuda. Jangan ke belakang nanti kena tendang. Lepas tu kat sini kalau nak bergambar pun cantik sebab dia pemandangan dia nampak natural. Hijau je. Makin petang selesa betul kat sini guys. Jom kita tengok apa yang ada jualan-jualan kat sini. Ada banyak juga jual-jual kat sini. Santai kawan. Kita nak pergi mana lagi? Penang. Alhamdulillah, hari ni kita dah sampai di Penang. Maaf guys, semalam saya tak sempat nak buat review sebab terlalu penat. Sebab malam tadi kita daripada KL sampai ke Penang pun dah pukul 2 pagi ya. Jadi saya tak ada buat apa-apa video semalam sebab perjalanan memang sangat letih dan sangat penat. Sampai je dekat hotel, kami terus tidur. Jadi sekarang ni apa lagi? Jom kita jelajah tengok apa yang ada di Penang. Mari. Sampai belakang barisan dia. Alhamdulillah kita sudah pun sampai di Kampung Agung guys. Alhamdulillah. Jadi depan Kampung Agung ni memang betul-betul kampung lah. Jadi kita masuk daripada kampung-kampung yang ada dekat kawasan ni, lepas tu terus ke Kampung Agung ni. Okey, pintu masuk. Ni pintu masuk dia. Jadi ada banyak bas. Banyak bas-bas yang ada parking kat sini. Ni ada khas untuk bas. Jadi kalau kita nak masuk kena berbaris kat sini lah. Ni tempat untuk beli tiket dia. Kalau dewasa kata RM10. Kalau untuk kanak-kanak RM8. Kita nak masuk kat sini. Daripada sini kita masuk beli tiket, lepas tu masuk terus ke dalam ni. Okey, kita dah pun masuk di Kampung Agung. Alhamdulillah. Ni kampung dia. Kalau tengok ada banyak pokok-pokok kelapa. Sini pun dah ada pokok kelapa guys. Cantik lah kawasan dia. Memang betul-betul dia bagi vibe kampung lah. Ada macam sarang burung lah atas ni. Nampak? Zafran? Sini. Ni sarang burung ni. Boleh duduk minum-minum kat sini. Saya nak duduk dalam tu. Sambil bertelur. Kan? Mini zoo kat sana. Ada photo wedding kat sini. Ada betul-betul memang sawah padi betul ni. Ni ada sawah padi. Depan ni kita terus masuk. Dalam-dalam ni ada tempat healing-healing. Ada jual-jualan kat sini. Sini pun ada satu sawah padi juga. Pokok-pokok kelapa ni yang buat cantik dia punya vibe tu. Tu nampak sarang burung dalam tu. Wow, dia tengok kuda. Jangan ke belakang nanti kena tendang. Zafran suka tengok kuda. Nah, kuda. Seronok tu. Tas kuda, tas. Wow. Okey, bye-bye kuda. Dia orang ni berbaris nak ambil gambar. Sarang burung ni kena berbaris. Kat sana pun banyak lagi tempat-tempat untuk ambil gambar kat sana. Dekat situ tadi ada kuda. Okey, kat sini ada pondok. Lepas tu kat sini kalau nak bergambar pun cantik sebab dia pemandangan dia nampak natural. Hijau je. Pokok-pokok kelapa ni ada hiasan dia. Bawah tu ada pondok, boleh santai-santai juga. Memang cantiklah vibe kat sini. Situ yang kat sana tadi pintu masuk. Lepas tu memang kampung ni besar lah. Besar betul kampung dia. Sampai kat sana, sampai ke ujung sana. Nanti kita nak jalan sampai ujung sana. Banyak sangat lah. Dia punya photo booth dia. Kan? Sampai sana, pergi sana lagi, sana. Banyak tempat dia. Dengan angin sepoi-sepoi bahasa ni. Lagi rasa sedap bawah-bawah pokok kelapa ni. Ramai pula orang time-time macam ni Ni sekarang ni dah pukul 4 petang. Memang cuaca dia memang best lah, selesa. Dengan vibe macam ni, ada sawah padi.
Cantik betul pemandangan kat sini. Pemandangan dia, vibe dia. Okey, kita nak bergambar di tempat telur ni. Berbaris panjang juga. Nak berbaris ambil gambar ni. Sana pun ramai orang. Ya Allah, meriah betul kampung ni. Oh, sini boleh tangkap ikan. Boleh tangkap ikan nak kat sini? Live loh, tangkap ikan kat sini. Ikan apa atas dalam ni? Ada buaya ni kat sini. Boleh main buai-buai. Buai lagi, laju tinggi-tinggi. Okey, tadi kita dah main buaian, dah pergi ambil gambar dekat sarang burung. Jom kita tengok apa yang ada jualan-jualan kat sini. Ada banyak juga jual-jual kat sini. Boleh santai-santai dekat bawah-bawah dia punya pondok ni minum. Oh, tulisan ni. Nampak tulisan apa ni? Ramai kat sini. Ada kafe-kafe, minum-minum, ada payung. Bendera Malaysia berkibar. Ni ada bendera Malaysia berkibar kat sini. Kat sini boleh ambil gambar, duduk sini. Kita pilih. Ni gambar-gambar yang kalau dah diambil, letak kat sini. Boleh pilih contoh-contoh dia. Ada banyak basikal-basikal sini. Makin petang, selesa betul kat sini guys. Dia punya angin tu, nampak? Angin yang bertiup. Meniup daun-daun pokok kelapa ni. Kalau korang pergi ke Penang, jangan lupa singgah ke Kampung Agung. Bayarannya pun tak mahal. Tunggu siapa? Kat sini, kalau korang beli apa-apa makanan, boleh duduk-duduk kat pondok ni sambil healing-healing, makan, minum. Ini tengok teksi dia. RM5 satu orang. Bye-bye Tutut. Bye-bye. Ada warung-warung. Sakila Kasih Enterprise. Jual krepek-krepek. Ada terowong lah kat sini. Terowong. Ada terowong karak. Cantik lah terowong ni. Ada terowong menorang. Redup, sejuk je masuk dalam terowong ni. Terowong menorang. Mana? Terowong menora? Mama kau tak tahu ada kampung lagi sebelah sana? Tu yang papa kata pergi kampung sebelah sana. Semua sawah padi. Semua sana sampai sana sawah padi. Kan? Okey, ada buaian-buaian kat sini. Kat situ ada piano, nampak? Tu piano. Okey. Ada piano. Lagi besar kampung kawasan ni. Kita tengok dia punya signboard ni. Tulis-tulisan signboard dia. Besarnya sawah padi daripada sini. Terus sampai kat sana. Nampak? Ada kampung-kampung sebelah sana. Nanti kita terus ke sana sekali. Dia suka kerbau ni. Suka betul je kerbau. Zafran suka kerbau. Dia ingat kerbau betul. Nak naik kerbau. Eri, bagi dia naik kerbau, Eri. Pegang dia, Eri. Naik kerbau, Eri. Pegang dia. Seronok dia naik kerbau tu. Pegang. Zafran. Suka dia. Suka dia naik kerbau ni. Okey, kita nak bergambar di sarang burung yang ni guys. Ini yang paling rare sekali. Lepas tu nanti kita pergi kat rumah kampung ni. Ada rumah kampung depan tu. Yang warna hitam ni, bumbung daun nipah tu. Lambai.
Okey, dah naik balik kampung. Naik rumah. Tu kampung eh? Bye-bye. Okey, boleh duduk kat situ? Cuba bergambar. Okey, diorang dah haus katanya. Pergi beli air kelapa kejap. Okey, kita lepak dulu minum. Panas. Penat eh? Sekarang pun dah pukul 5.30. Nanti sekejap lagi kita minum-minum dulu. Tuang dalam tu. Tuang tu macam tu. Lega betul dapat minum air kelapa. Air kelapa fresh. Sedap eh? Sedap Eri? Zeki suka aiskrim vanila. Sedap. Pandai. Seramai orang lepak-lepak makan aiskrim, beli air kelapa kat sini. Murah, kelapa dia pun RM3.50 je satu. Okey, ini rumah Doremi. Rumah ni ilham dia daripada cerita Doremi. Memang rumah pokok lah ni. Okey, jom kita ke sana lagi tengok. Besar sangat kampung ni. Betul-betul luas. Untuk kalau brisk walk memang sesuai lah kampung ni. Sambil-sambil berjalan, tengok pemandangan. Sekarang pun dah dekat pukul 6, lagi 20 minit. Tengok pemandangan daripada sini. Memang cantik pemandangan dia. Kat sini ada vibe macam dekat taman-taman, ada tasik. Cantik lah kat sini. Sini ada rumah kampung. Lepas tu kat belakang ni pun ada rumah kampung juga. Okey, tempat ni dia tutup pukul 6. Dia buka daripada pukul 9 hingga pukul 6. Sekarang pun dah dekat hampir pukul 6 lagi 15 minit. Lepas tu tempat ni dah nak tutup lah. Ni ada bugi. Bugi ni kena bayar RM5 satu orang kalau nak naik bugi ni pergi ke pintu kita masuk tadi. Tengok pemandangan. Sebenarnya cantik tempat ni. Dia dihiasi dengan pokok-pokok kelapa ni. Lepas tu ada sawah padi ni yang membuatkan dia vibe dia memang betul-betul kampung lah. Makin lama makin ramai. Semua sini sebenarnya cantik untuk photo booth, nak bergambar. Tengok situ ada orang yang kahwin. Dia untuk photo booth outdoor. Memang cantik tempat-tempat ni kalau untuk bergambar. Untuk apa lagi kalau perkahwinan. Boleh untuk bergambar kat sini. Ada kakak naik basikal kat sini. Petang makin ramai pula. Kuda? Cium. Suka? Fikri. Wih. Gimana? Bye-bye. IKL. Naik kuda. Bye-bye. Wow, bestnya. Ada bunga. Bunga boleh pusing-pusing. Okey, kita dah pun keliling Kampung Agung ni. Memang besar Kampung Agung ni guys. Datang ke Penang, kalau tak singgah ke Kampung Agung, memang rugi. Harus singgah. Lagipun bayaran dia pun murah, taklah mahal sangat. Boleh naik kuda, boleh bergambar-gambar dekat tempat-tempat pemandangan, ada sarang burung dan macam-macam lagi. Okey, kalau korang datang ke Kampung Agung, jangan lupa untuk bergambar di tempat-tempat yang menarik yang disediakan. Memang terbaik. So, jom kita pergi ke tempat lain pula. Mari.